Muaz, hari ni aku rasa rindu kat kampung tu lebih sikit. So aku nak buat gulai ayam Kelantan. Wah, sedapnya. Kak, macam mana nak buat dia? Orang Kelantan panggil ni gulai darat juga. So marilah kita buat. So bahan-bahan ni kita kisar halus. Okey. Lepas tu kita tumis. Ini apa? Rempah 4 sekawan? 4 sekawan. Barulah beraroma kita punya gulai. Wangi-wangi. Dah wangi tu kita masukkan pula rempah kari. Tak payah bancuh Kak? Tak payah bancuh. Masuk je macam tu rempah kari tu. Boleh guna je rempah kari apa-apa. Kalau rasa nak special, bolehlah beli daripada Kelantan tu ataupun beli kat Shopee je. Lepas tu masukkan air asam jawa. Banyak ke Kak masuk ke sikit je? Tadi masuk dalam satu cawan. Lepas tu kan yang macam gula nisel. Gula nisel. Perasa dengan garam, akan guna garam kasar. Tu buat kita buat separuh-separuh. Ni ayam apa ekor Kak? Ayam seekor, potong 16. Potonglah berapa kau nak. Muat satu periuk ni. Muat. Kita guna periuk besar sikit. Ini nak tunggu lepas dia merenih ni. Merenih lepas dah mati awah. Orang Kelantan kan cakap. Mati awah. Mati awah. Boleh tutup bagi ayam masak. Okey. Kemudian masukkan santan. Santan pekat. Ni kena selalu kacau Kak? Tak juga. Kacau-kacau sikit-sikit lah bagi tu sebati. Masukkan balik yang separuh tadi. Gula nisel. Gula nisel, garam dengan sebut perasa. Kemudian masukkan kerisik. Yang ni sedap cili-cili. Ini sedap. Cili siam ataupun lada solok kita panggil. Itu yang makan dia buat dalam ni apa? Telur? Telur lah. Barulah. Telur. Lagi ada telur rebus. Ayam telur memang combo. Dah siap weh. Makan dengan nasi panas, ada sambal belacan. Terangkat. Ingat makan, ingat rasa.